Assalamualaikum, nama saya Siti Safina. Saya berumur 41 tahun, bekerja sebagai leader dan juga membuat piping lah. Saya tahu mengenai program ini daripada pusat nadi berhampiran lah, iaitu Pusat Nadi Kancung Darat. Sebelum saya menyertai nadi mahir jahit ni, saya ada sedikitlah kemahiran asas menjahit, tapi saya menyertainya untuk meningkatkan lagi kemahiran yang ada lah. Pada pendapat saya lah ya, baju uniform sekolah nadi ni, dia jahitan dikemas, bila gosok dia mudah dan dia cantik lah. Saya harap kawan-kawan di luar sana menyertai program nadi kerana banyak kursus-kursus nadi mahir yang ditawarkan. Harapan saya pada produk uniform nadi ni dapat diterima oleh masyarakat lah. Semoga usaha kami ni berjaya. Assalamualaikum, nama saya Nadiatul Asmira binti Abdul Rashid. Umur saya 34 tahun dan saya merupakan alumni Nadi Mahir Jahit. Tugas saya di sini ialah mengendalikan mesin 3 benang dan jahit tepi. Saya dapat tahu tentang program ni daripada sepupu saya. Jadi, saya terus mendaftar di Pusat Nadi Berdekatan iaitu Nadi Kancung Darat. Saya menyertai program ni kerana saya memang minat menjahit dan saya minat belajar benda baru, teknik yang baru. Jadi dengan sertai program ni, saya rasa saya dapat asah lagi minat saya dalam bidang jahitan ni. Dengan bekerja di bengkel ni, saya dapat belajar menjahit baju dengan lebih kemas, ikut standard yang baik dan dapat menghasilkan baju uniform sekolah nadi yang berkualiti. Kualiti baju uniform sekolah nadi ni, jahitannya sangat kemas, kainnya sangat selesa. Bagi saya sesuai untuk kanak-kanak pakai sebab kainnya tidak terlalu panas, mudah digosok dan saya harap baju ni dapat diterima baik oleh orang ramai kat luar sana. Harapan saya untuk program Nadi Mahir ni adalah untuk menarik lebih ramai lagi orang kat luar sana untuk join program ni, untuk dapat mengasah lagi kemahiran yang ada, menjaga pendapatan yang baik dan program ni percuma tau. So, jom ramai-ramai kita join Nadi.